أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka terhapuslah pahala Jumaatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الغني الحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan. Syukurilah nikmat kehidupan dengan taat melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Berikan sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Hindari perkara-perkara lagha, berbual-bual dan berinteraksi dengan telefon bimbit di tangan. Mudah-mudahan
kita meraih kesempurnaan ganjaran solat Jumaat yang dijanjikan. Bersempena dengan penganjuran majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat Sarawak kali ke-65 yang diadakan pada 4 hingga 7 Februari ini bertempat di bahagian Serian, maka pada hari ini khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Al-Quran Teman Kehidupan. Muslimin yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab menerusi perantaraan malaikat Jibril alaihi salam dan disampaikan kepada kita secara mutawatir yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya juga dikira ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 29, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur, yang bermaksud sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan solat serta membelanjakan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi atau terbuka. Mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan perdagangan yang tidak akan mengalami kerugian. Kita hendaklah sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai teman sepanjang kehidupan, sama ada siang ataupun malam. Hendaklah kita sentiasa merujuk dan memandu diri ke arah jalan kebenaran melalui panduan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai teman bererti sentiasa hampir, sentiasa mendekati dan tidak mudah lupa dengannya. Teman atau sahabat yang kita rapati ini akan terus hampir dengan kita, bukan sahaja di dunia yang fana ini, malah dia akan menjadi teman setia kita ketika berada di alam barzakh dan di akhirat kelak. Jika kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai teman sejati dalam hidup ini, maka akan diambil kesempatan oleh syaitan untuk mempengaruhi setiap tindakan yang dilakukan. Jiwa kita yang kosong akan pastinya diselubungi dengan hasutan yang akan merosakkan diri. Oleh itu, dekatkanlah diri dengan Al-Quran dan jauhkanlah diri daripada gangguan serta hasutan syaitan, kerana ia adalah musuh utama kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 36, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Yang bermaksud, dan sesiapa yang memalingkan diri daripada pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pemurah, kami tentukan baginya syaitan untuk menyesatkannya dan menjadi teman qaribnya yang tidak renggang daripadanya. Muslimin yang dirahmati Allah, teman sejati adalah penting dalam memberi panduan dan dorongan untuk sentiasa berada di jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman atau sahabat yang baik akan sentiasa memberi nasihat dan galakkan untuk terus berada di jalan takwa. Oleh sebab itu, bagi memastikan Al-Quran hadir dalam diri kita, agar hidup ini sentiasa dipandu olehnya, khatib ingin berkongsi beberapa cara untuk menjadikan Al-Quran sebagai teman kita. Antaranya, yang pertama, kita hendaklah mengambil peluang untuk sentiasa mempelajari Al-Quran, yaitu belajar membaca, memahami makna ayat-ayat yang dibaca, dan berusaha menghayati dan mempraktikkannya dalam segenap aspek kehidupan. Al-Quran adalah kitab hidayah, pengubat kepada segala penyakit jiwa dan hati manusia. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai teman yang sentiasa didekati, kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tempat di syurga kelak. Daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud,
dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah sebagaimana kamu membacanya di dunia. Sesungguhnya tempat kamu di syurga adalah pada ayat terakhir yang kamu bacakannya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kedua, kita hendaklah meyakini akan mukjizat Al-Quran sebagai kitab agung yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjanjikan kemuliaan, terutama bagi mereka yang sentiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Mempunyai hubungan yang rapat dengan Al-Quran akan menjadikan seseorang itu sentiasa merujuk dan mempelajari hukum hakam yang terkandung dalamnya, bukan sahaja untuk dirinya dan ilmu di dunia sahaja, malah sebagai bekal di akhirat kelak. Bahkan apa yang lebih penting adalah dapat menghindarkan diri kita daripada kesesatan yang nyata. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 123 yang bermaksud, Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari syurga bersama-sama. Sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Maka jika datang kepadamu hidayah petunjuk daripadaku, lalu sesiapa yang mengikut hidayah petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan menderita azab sengsara. Ketiga, kita perlu berusaha untuk menghafaz beberapa ayat Al-Quran agar hafazan tersebut boleh menjadi penenang, penyubur dan sumber kekuatan bagi mendepani cabaran yang mendatang. Ayat-ayat yang kita baca dan hafaz adalah kalam yang sangat mulia yang dijanjikan syurga dengan membacanya. Bahkan dijanjikan syafaat di akhirat nanti. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Yang bermaksud, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahawa Al-Quran ini boleh memberi ketenangan kepada jiwa-jiwa yang kosong dan bermasalah. Kepada sesiapa yang menghadapi kecelaruan dalam jiwanya dan tidak merasa tenang, maka dekatilah Al-Quran, tidak kira pagi ataupun petang, siang maupun malam. Baca dan fahamilah. Mudah-mudahan menjadi penawar untuk menenangkan kita, melunakkan hati yang keras dan memperoleh petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yang bermaksud yaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan zikrullah. Ingatlah, hanya dengan zikrullah hati akan menjadi tenang. Setiap individu pastinya menghadapi pelbagai perasaan, sama ada gembira, susah hati, sedih dan sebagainya. Sesusah manapun kehidupan yang dihadapi dan seberat manapun masalah yang ditanggung, pastinya terasa lebih ringan dan damai jika ada teman yang setia bersama. Demikianlah hidup ini. Hidup ini akan menjadi lemah jika bersendirian tanpa saudara dan sahabat. Oleh itu, teman yang setia hendaklah dicari untuk kehidupan, untuk kebaikan hidup itu. Sudah tentu Al-Quran itu layak menjadi teman kita di dunia dan di akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengambil pengajaran dan penghayatan daripada khutbah ini, yaitu yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan bagi membimbing manusia ke jalan taqwa. Kedua, umat Islam hendaklah menjadikan Al-Quran sebagai teman sejati dengan membacanya, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran yang terdapat di dalamnya. Ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa merujuk Al-Quran dalam apa jua perkara dan persoalan
kerana ia adalah petunjuk dan jalan keluar kepada segala permasalahan di dunia dan akhirat. Marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Qamar ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Yang bermaksud, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah orang yang mahu mengambil pengajaran daripadanya? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم وترجمان لسان القدم سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini juga Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM menyambut 21 tahun penubuhannya. Diharapkan agar APMM akan terus berperanan dalam memastikan keselamatan perairan negara. Islam amat menekankan kepentingan menjaga keamanan dan keselamatan, kerana dengannya manusia dapat beribadah, mencari rezeki dan menjalani kehidupan dengan tenang. Justru usaha memperkasa keupayaan maritim negara melalui peningkatan kesiapsiagaan, kecekapan dan profesionalisme merupakan satu tanggungjawab yang selari dengan tuntutan syarak. Semoga pada usia 21 tahun penubuhan ini, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia terus diperkasa dalam melaksanakan amanah dan samudra negara terus terpelihara sebagai sumber keselamatan, kesejahteraan dan kemakmuran untuk ummah dan negara. Seterusnya, pada musim cuaca tidak menentu ini, sama ada cuaca panas yang membawa suhu melampau atau hujan lebat yang mengundang masalah banjir dan tanah runtuh, maka khatib menyeru agar kita sentiasa berwaspada dan mematuhi nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa dari masa ke masa. Pada masa yang sama, teruslah istiqamah mengimarahkan masjid dan surau dengan solat fardu berjemaah dan majlis-majlis ilmu. Bimbinglah ahli keluarga kita agar tetap menjaga solat 5 waktu. Perkukuhkanlah perpaduan dengan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama sesama masyarakat. Inilah asas kestabilan, kemakmuran dan keharmonian Sarawak dan negara kita Malaysia. Pastikan rezeki yang kita peroleh adalah halal lagi baik, kerana makanan yang halal adalah sumber keberkatan hidup. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an,
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan dia tidak menerima melainkan yang baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Hidup beragama bukan hanya pada ibadah, tetapi juga dengan menjauhi perkara yang memudaratkan. Justru hendaklah kita menjauhkan diri dan keluarga daripada gejala penyalahgunaan dadah, perjudian dan segala bentuk maksiat. Semua ini hanya membawa kehancuran hidup dan meruntuhkan masa depan kita dan umat. Pada hari yang mulia ini juga perbanyakkanlah selawat ke atas Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami di mana sahaja mereka berada, khususnya di bumi Palestin. Kurniakanlah mereka perlindungan, keamanan dan kemenangan. Angkatlah segala penderitaan, kesedihan, peperangan dan permusuhan daripada mereka dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Allahumma ya Allahu ya Ghaffar, ampunilah segala dosa-dosa kami, ibu bapa kami, keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Allah, kurniakanlah kecemerlangan pendidikan kepada anak-anak kami dalam apa sahaja bidang yang mereka ceburi. Tambahkanlah ilmu dan kemahiran yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa. Allahumma ya Allah, ya Hadi, ya Hakim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak. Allahumma ya Allah, ya Hafiz, jadikanlah kami umat yang berintegriti, bersatu padu dan umat yang terbilang dalam semua bidang yang kami ceburi, demi mendukung negara yang maju dan makmur serta mendapat perlindungan-Mu ya Allah. Kekalkanlah perpaduan kami atas pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah nikmat keselamatan, kesehatan dan ketenangan, serta lindungilah kami daripada segala musibah, wabak dan bala yang tidak diingini. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله. Istawu a'tadilu. Lurus dan rapatkan shaf, penuhkan shaf yang kosong di hadapan tuan-tuan. Mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi hamni min hamazati syayatin. Allahu akbar. حنيفا مسلما ومعنا إن صلاتي ونسكي لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية الصلوات الطيبة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وصليت على بارك على محمد وعلى وبارك على في العالمين إنك أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافئ ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلاة جامع، الصلاة على هذه الميت.